Pada Mac 1950, tiba giliran Company D, 3RAM, yang diketuai oleh Major Garnett MC diatur gerak ke Kampung Pulai. Sebagai OC, Major Garnett menjadikan Kampung Pulai sebagai markas company. Kebiasaannya, company berada di sesuatu kawasan operasi selama 3 bulan. Menurut laporan risikan, terdapat seramai lebih kurang 200 pengganas komunis berada di kawasan operasi Company D. Lantaran itu, Major Garnett dikehendaki membuat tinjauan bagi mengesah laporan tersebut. 22 Mac 1950, Major Garnett mengarahkan Lieutenant Muda Hassan bin Yassin, Ketua Platoon nombor 12 menemuinya. Masuk arah Major Garnett sebaik sahaja melihat Lieutenant Muda Hassan tercegat berdiri di luar markasnya. Merujuk kepada peta kawasan Ulu Kelantan, beliau seterusnya memberi arahan kepada Ketua Platoonnya. Hassan, esok kamu bawa platoon kamu untuk meronda di kawasan Kampung Sungkai, Sungai Nenggiri selama 3 hari. Kamu akan diiringi oleh seorang SC. Untuk makluman kamu, esok juga SC akan mengiringi sekumpulan orang Cina ke Sungai Semur untuk mengambil daun nipah dan daun payung. Ada soalan? Tak ada, Tuan. Baik, Tuan. Tipikal jawapan daripada seorang pegawai muda. Hassan, berhati-hati. Pesan Major Garnett. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Major Garnett sedia maklum platoon tidak biasa beroperasi di kawasan rondaan tersebut. Mengambil kira masalah ini, beliau telah meminta kerjasama pasukan polis untuk menyediakan seorang SC sebagai jurupandu untuk mengiringi platoon nombor 12 membuat rondaan tersebut. Permintaannya dilulus oleh pihak polis. Mana tidaknya, walaupun lain perkhidmatan, namun objektif mereka adalah sama, menghapus pengganas komunis. Sebaik sahaja keluar dari markas company, Lieutenant Muda Hassan mengarah Korporal Jamaluddin bin Muhammad, selaku pemangku sarjan platoon, untuk mengumpul semua anggota platoon nombor 12 untuk diberi taklimat tentang tugasan mereka keesokan hari. Sementara menunggu anggotanya berkumpul, Lieutenant Muda Hassan meneliti peta kawasan rondaannya nanti. Jarak dari Kampung Pulai ke Kampung Sungkai yang berhampiran dengan Sungai Nenggiri hanya lebih kurang 12 batu, 19 km sahaja. Kampung Sungkai sebenarnya hanya nama sahaja sebuah kampung tetapi tanpa penghuni. Itu dalam peta, garisan lurus dari satu titik ke satu titik bak kata, as the crow flies. Namun, secara realitinya tidak begitu mudah. Mereka terpaksa melalui keadaan topografi muka bumi yang berbukit bukau dengan hutan tebal serta sungai-sungai yang akan dilalui. Sudahlah terpaksa berhadapan dengan keadaan topografi, teruk dibebankan dengan senjata dan memikul haversack yang diperbuat daripada kanvas dan dimuatkan dengan 3 hari rangsam serta lain-lain keperluan. Masa itu pula bekalan seperti gulai daging dalam tin. Keperitan ini diketepikan. Inilah asam garam yang dilalui oleh seorang prajurit dalam pasukan infanteri. 23 Mac 1950, jam 7 pagi. Korporal Jamaluddin melapor kepada Lieutenant Muda Hassan bahawa anggota platoon telah siap sedia menunggu arahan daripada bos mereka. Selain Lieutenant Muda Hassan dan Korporal Jamaluddin, anggota platoon terdiri daripada 3 Lance Corporal dan 21 Perbet. Sama seperti Korporal Jamaluddin yang memangku jawatan sarjan platoon, Lance Corporal pula mengetuai setiap seksyen. Ketua seksyen sepatutnya disandang oleh Korporal. Semua anggota platoon berusia di bawah 30 tahun, Lieutenant Muda Hassan yang paling tua, 29 tahun manakala yang paling muda ialah 19 tahun, Perbet Ibrahim dan Perbet Muhammad. Kebanyakan mereka masih hijau dalam dunia ketenteraan bak kata di kalangan anggota tentera, 10 cap jari pun belum kering. Namun, usia bukan faktor untuk mempertahankan tanah air tercinta. Jurupandu pula ialah SC Latif bin Arifin. Lieutenant Muda Hassan seterusnya memeriksa senjata dan kelengkapan anggotanya. Senjata yang digunakan ialah stand gun, 3 brand machine gun, brand gun, dan mortar 2 inci sebagai senjata bantuan. Setiap seksyen mempunyai selaras brand gun. Manakala SC Latif pula membawa senapang patah, shotgun. Jam 7.30 pagi. Setelah berpuas hati terhadap persiapan platoonnya, Lieutenant Muda Hassan yang bersenjata dengan pistol Browning 9mm dan stand gun mengatur aturan pergerakan. Seperti kebiasaannya, pergerakan didahului oleh satu seksyen yang diketuai oleh seorang Lance Corporal serta SC Latif. Sebagai jurupandu, SC Latif perlu berada di seksyen hadapan untuk menunjukkan arah. Seksyen kedua pula turut menempatkan markas platoon yang terdiri daripada Lieutenant Muda Hassan, Korporal Jamaluddin, Batman, merangkap, runner,
pembantu ketua pelatun dan kumpulan senjata bantuan mortar 2 inci. Anggota mortar 2 inci terdiri daripada Probert Hussein serta seorang lagi. Satu seksyen lagi di belakang. Penempatan SC. Pagi itu, Sarjan Wan Yaakob bin Wan Ahmad memeriksa 15 anggotanya sebelum melaksana tugasan mereka hari itu. Tugasan mereka ialah untuk mengiringi sekumpulan 18 orang kaum Cina ke kawasan Sungai Semur. SC dipertanggungjawab menjaga keselamatan kaum tersebut. Oleh kerana tugasan dianggap mengambil masa selama 3 hari, SC membawa bekalan untuk tempoh tersebut. Kecuali Sarjan Wan Yaakob yang membawa stand gun, lain-lain anggota bersenjata senapan patah. Selain itu, salah seorang membawa selaras brain gun sebagai senjata bantuan. Tujuan kaum Cina ke Sungai Semur ialah untuk mengambil daun atap dan daun payung yang banyak terdapat di tebing sungai tersebut. Daun-daun tersebut diperlukan bagi membaiki Tokong Sri Inyek Tung. Setelah semua sudah siap sedia, SC dan kaum Cina bergerak menuju ke destinasi mereka. Namun demikian, pergerakan selepas 1 hingga 2 jam pelatun nombor 12 meninggalkan Kampung Pulai.